dengan sebab terkena kat tong sampah. Okey. So busuk. Lepas tu rasa macam busuk tu tak hilang-hilang. So kat tong sampah tu kita spray perfume lah. Maksudnya memang tak nak lah bau busuk macam tu lah. Faham tak? Sorry, saya sakat je. Tahu tak apa. Lepas tu setiap hari tu memang daripada kecil suka wangi-wangi lepas sekolah belilah yang apa tu adalah. Rasanya korang tahu kot. Macam kalau kita boleh beli yang kan dulu ada majalah-majalah apa tu yang remaja. Gempak? Bukan gempak. Mangga? Bukan. Zaman saya gempak lah. Bukan. Majalah bukan. Mangga ada. Bintang Kecil. Majalah Bintang Kecil korang tahu kan? Bella zaman bila dah. Siapa yang tahu Bintang Kecil kat sini? Bukan you menang Bintang Kecil LTM lah. Menang kat lah. Saya nombor 4 je. Oh, power lah. Macam saya lah. Nombor 4. Pilihan nombor 4. Tak apa, itu cerita tepi. Tak payahlah cakap ni. Oh my god, ramai kot tu tengok. Okay. So itulah ceritanya. Memang Bella suka wangi-wangi daripada kecil. Sampailah sekarang. Jadi bila ada Doshia perfume rasa macam best ni. Lepas ni kita nak bagi tahu korang nak tak kalau Bella letak beg kuning? Boleh tak komen nak sekarang bila nak tengok? Tapi kenapa dia panggil beg kuning lah? Kenapa dia tak nak beg merah, beg putih, beg hitam? Nak call TikTok. Manalah Question. tahu. Kalau siapa tahu tolong beri jawapan. Saya suka belajar perkara baru. Hari ni je daripada pagi saya dah belajar banyak benda baru. Photoshoot, video shoot. Kacau Bella lagi. Tengok dia ni muka gerampi dia seperti biasa. So I like learning. Yeah. Semua cakap nak beg kuning. Boleh ke? I mean, banyak pula kata nak. Tapi tak ada yang menerangkan mengapa je beg kuning dan bukan warna lain. okey. Sabarlah benda tu nanti. Tak ke diorang nak tahu dulu perfume yang mana. I rasa lepas tu lah kita terangkan. Boleh kita buka beg kuning dulu lah. So kita ada banyak masa. Sama-sama. Betul. Macam mana baca? Laju sangat. Komen-komen keluar. Hanya nampak YB je. YB. Itu dah jadi. Itu dah bukan YB. Itu dia B banyak kali. Nanti jadi isu pula nanti. Siapa yang panggil YB? Tak lah. You kan. Ada wanita di sebelah saya ni dia dah masuk air. Saya terbalik. Saya selalu tidur awal. Pada masa ni saya dah hujan. Terima kasih. Bella masa ni dia dah jadi owl. Tahu tak owl boleh pusing kepala? Cuba pusing. Tengok. Is that my... Tengok. Itu adalah kebenaran. Sampai dia jatuh kat belakang. Is that my guitar? Oh my god. Is your guitar okay? Gitar Bella pun Papa tak bawa. Tapi Bella ni memang macam burung hantu lah.